sekarang kita pula akan buat Halloween. Sekarang ayo kita pergi kan. Sekarang ayo kita pergi. Sebelum kau nak gitu, kau ni alamak baju tu kat atas kan. Eleh tu dia bohong tau. Sebab oi, kau jangan gelak. Aku nak angkat kau untuk kau terkejut. Ni. Jatuh patah tulang. Baik. Kita pergi atas ni. Siapa? Apa? Baik, kita try. Itu yang cakap kita. Okey, itu. Ini hantu bohong kan tengok ni. Ting ting ting. Apa benda? Aku dah cakap. Saya kita. Dia hantu dia boleh mati. Kita pun matilah. Kutu. Lepas tu tengok saya hantu tu ada kat lobi. Hantu tu pergi dekat rumah nombor 1. Kita tengok hantu tu pergi mana? Hantu tu lagi dekat rumah nombor lagi ni lah. Hantu tu lagi kat rumah tu lagi jatuh. Ya, kita boleh explore. Dia telefon mana? Kita boleh explore dekat ni. Lagi dia hilang. Lagi dia hilang lagi. Lagi dia hilang. Kita tengok dah. Dia mati. Hantu tu mati. Mana ada. Kita tak baca kursi dia mati tu. Kan? Anda pelik kan? Tapi sekarang sebelum anda pelik tu, ayo kita buat rumah dulu. Aduh. Golak-golak dah. Mana tengok? Tak nampak dari sini gambar best. Tapi tak best pun. Ni. Nampak. Ni sampai rumah baru yang 2 tiket. Angkolang. Tahu rumah Halloween. Rumah. Ni rumah Halloween. Okey. Halo. Rumah Nafis adalah apa? Tapi tak perasan pada mesti kat dalam. Lagi bawa pasal ada banyak pasal air. Pasal air ikan apa. Lepas tu Nafi pun tak tahu masa tu. Ya masa tu Nafi pun jadi macam tu kalau kunci. Sekejap tu tahan. Terbalik. Senang. Coba. Itu. Lepas tu pada Dah kau ingat? Tahu? Papa mau ini. Dah saya sungguh. Dah. Okey, baik.
bersama video. Sebab hari ni Jaga. dah. Dia sungguh. Siapa ni yang berani? Hantu tu cakap segitu je dekat dalam almari. Alim suruh dalam almari bilik Rafi ni. Cakap. Rafi dah takut. Hantu tu cakap, boleh korang tengok dekat dalam almari ada apa? Dia cakap. Nampak benda tak? Hantu tu cakap macam tu je. Tak nampak. Hantu tu cakap, boleh korang tengok dekat dalam almari ada apa? Kan? Lala muncul dekat belakang ni. Tengok. Hantu dia boleh pergi mana-mana. Anda ada pelik? Kan? Tiba-tiba hantu ni boleh keluar dekat rumah orang lain. Kan anda pelik kan? Anda pelik ke anda tak pelik? Kalau anda pelik, Tak lagi nampak benda tolong lain. komen. Kalau anda tak pelik, anda tidak di komen. Kita buat lah. Anda tak pelik. Kalau anda pelik, tolong komen. Kalau anda tak pelik, anda tidak di komen. Kita buat. Kita boleh nampak ada hantu yang masuk kat garaj. Ya kan kita tak dapat. Ada hantu yang masuk kat garaj kan? Korang ada nampak tak saya? Okey, kalau korang tak nampak tak apa.